Assalamualaikum korang. Inilah dia. Proton wajah 2003 automatic. Okey, saya nak kongsikan pengalaman saya selama 2 bulan lebih menggunakan wajah ni. 3 perkara yang saya suka dengan proton wajah ni. Okey, yang pertama ni, dia punya lampu depan ni. Lama tebal, gelas asli original proton wajah. Memang best. Nampak sentiasa bersih dan suluhan dia sangat-sangat terang kalau waktu malam. Dia punya highlight pun not bad, memang best. Okey, dan yang kedua yang saya suka pasal proton wajah ni, dia punya aircon. Okey, dia punya aircon ni, kalau siapa yang pakai wajah dia tahulah kot, ataupun generally proton wajah ataupun proton yang lama, dia punya aircon pasang 1-2 dah cukup sejuk, sangat-sangat sejuk. Okey, saya memang pujilah dia punya kesejukan, memang sangat-sangat bagus. Aircon proton memang terbaik. Okey, untuk kereta yang lebih 20 tahun, aircon dia ni memang terbaik, memang sangat-sangat bagus, sangat berfungsi dan sangat sejuk. Okey, baik. Dan yang ketiga yang saya suka pasal proton wajah ni, dia punya handling. Untuk kereta yang lebih daripada 20 tahun usianya, dia punya handling ni memang saya rasa seronok, best. Saya dapat rasa memang tak tahulah macam mana nak describekan perasaan memandu ataupun membawa kereta ni dengan dia punya handling ataupun dia punya steering ni. Itulah dia. Ya, 3 perkara yang saya suka mengenai proton wajah ni. Okey. Minta maaf. Okey, baik, itu saja untuk kali ini berkenaan dengan proton wajah saya. Ada pula Cik Dogi ni. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.